Feel like scary? Come, join with me. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi suara perempuan. Kejap lagi saya akan tanya cerita sedikit. Sebab memang dekat rumah ni, ya, bila berkaitan dengan orang dulu kan, ada penjaga dia. Daripada ni dia milik, minta izin lah. Wah, tentu. Meremang belah sini, kita punya energi meremang belah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kalau ada barang-barang lama, minta tolong keluarkan barang-barang lama yang disimpan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada-Mu, Ya Allah. Minta perlindungan daripada-Mu, Ya Allah. Oh, dan mangsa pun dia juga yang belajar tentang ilmu. So ada kain, ada beberapa kain kuning, hijau dan juga kain biru adalah melambangkan kain kuning, hijau, biru dan juga putih melambangkan satu benda yang berkaitan dengan pangkat. Kuning bermaksud ilmu, semangat dan juga kemuliaan dan juga tenaga. Dan hijau ini adalah satu level ketenangan, keberkatan, kesuburan dalam perubatan spiritual ataupun mengamalkan perubatan. Jadi biru ni adalah kedamaian. So biru ini menjadi pelindung ataupun kestabilan untuk melindungi kita. Putih adalah suci, bersih adalah keikhlasan. Setiap apa yang kita buat, kita tak minta bayaran pun ataupun daripada segi mana. Mungkin Cik Linda adalah daripada segi mungkin Cik Linda ada mengamalkan ilmu-ilmu apa Allah alam, tapi itu urusan beliau. Kita cuma cek saja. Saya bunyi orang berjalan dekat boleh kita minta Bob minta tolong panggil Kak Linda keluar daripada rumah kejap. Aku nak tanya beberapa soalan melalui walkie-talkie saja, ataupun aku WhatsApp kau. Daripada dalam rumah ni sangat berat, geng. Energi dalam rumah ni sangat berat. Korang dengar tak suara saya, guys? Dengar? Buka mic. Okey tak? Dengar tak suara saya? Saya buka mic, saya matikan mic sekejap supaya korang lebih dengar lebih jelas. Saya bunyi orang berjalan. Saya nampak ada satu bayangan hitam berwarna merah dekat depan saya. Adakah benda ni berkaitan? Nampak? Okey. Korang fokus dekat kamera. Ada satu bayangan hitam besar. Stiker bang. Ini bilik siapa ah? Saya masuk dulu. Allahumma hdini. Allahumma hdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Sekejap, saya WhatsApp tuan rumah kejap. Sekejap bagi saya masa kejap untuk saya WhatsApp kejap, boleh tak geng? Okey. Panas. Wasabi kan tu. Kejap. Sekejap saya wasabi. Masa kejap. Yang mana leg tu keluar masuk balik boleh tak geng?
Saya Wasabi, aku tanya soalan jap. Okay, saya nak tanya dia. Dalam ni saya minta maaf cakap susah sikit saya nak inafikan untuk bercerita dalam live sebenarnya. Nampak macam cahaya kat belakang. Siapa kat belakang tu? Mana? Belakang mana, geng? Belakang mana? Boleh bagi tahu belakang mana? Astaghfirullah, geng. Minta tolong tap 1 million, guys. Ni bilik siapa lah? Boleh saya tahu ni bilik siapa? Ni bilik siapa ni? Walkie-talkie please. Suruh Kak Linda bercakap je. Kak Linda bercakap. Masuk je. Ui, dekat dengan kita kan. Minta tolong baca WhatsApp kejap. Bagi tahu Kak Linda. Apa Kak Emilia? Astaghfirullahaladzim. Oi, bunyi siapa berjalan ni? Bilik ni tak ada apa-apa energi. Mungkin kaki saya sendiri berpijak sebab ni. Tolong Wasabi respon cepat. Saya nak jawapan. Benda berkaitan dengan ni. Minta tolong kejap. Astaghfirullahaladzim. Ada bunyi mengatakan ketua sudut kacau lah. Bobor duk kacau. Bismillah. Siapa yang cakap tu? Geng, aku benda ni private. Aku tak nak bagi tahu. Sebab kita tunggu keputusan daripada pihak tuan rumah dulu. Oh, energi dia kuat belah sini. Ni energi dia kuat belah sini. Rumah ni besar. Kita cek dulu boleh tak? Kau sekejap bang, akak tu. Berhubung pakai walkie-talkie je. Bismillahirrahmanirrahim. Buang confirm ah. Jangan apa? Confirm lah. Jangan ke apa? Ni bukan rumahmu. Tuanmu tak sih. Tuanmu lama dah tak sih kamu apa? Tak ada tuan rahmu ni. Allahumma anzil ala hazal bait rahmataka wa sakinataka wa barakat waj'alhu baitan mahfufan bi zikrik mahrusan bihil fizik musunan min kulli syahrin min wal bala'i wal fitnah wa sharif an alihi kulla hammin wa ghamim wa maradin wa azza waftah lahum abwaab rahmati wa rizki wa shifa innaka ala kulli syai'in qadir. Kau dah tak ada tuan. Tak ada siapa yang perlukan kimat engkau. Tolong keluar, aku bagi kau satu amaran. Kita cari je. Sebab dia kuat belah sini, geng.
Dia kuat belah sini. Saya tak tahu apa yang berada di bawah, daripada bawah ni. Ukrush. Ya adu Allah. فلا مكان لك في هذا المكان كديتها أمرك وبطال سلطانك لحاذا يتج إليه ولا مكان لك بيننا أنزلكك بإذن الله فقر ولا تعود. Keluar musuh Allah. Tak ada tempat bagimu, tempat ni tubik, tak ada tamak urusanmu. Batal kekuasaanmu, tiada siapa perlu kamu. Dan tiada tempat pun untuk mu mari duduk sini tubik. Aku bagi sekatu abaran lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ingatan ni. Astaghfirullahalazim. 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 Panas weh. Saya panas gila weh. Rasa berpeluh badan aku. Kamera CCTV kiri kanan. Berpeluh. Sekejap kan saya cari lagi satu persatu dekat mana kedudukan dia, sebab rumah dia besar. Jadi saya pening tembus tempat lain ni. Tapi dekat kawasan sini kuat. Dekat arah sini. Ni. Saya try cuba. Allahumma salli Muhammad. Dengan bilik ni sini kuat satu. Dengan bilik ni. Ni bilik ni. Saya tak tahu ni bilik siapa. Tapi kuat kepada ni. Mungkin ada barang-barang pesakit ataupun barang-barang yang lama. Astagfirullahaladzim. Sekejap. Bawa okey. Saya parking kamera belah sini boleh. Bunyi orang buka paip pula dah. Bunyi orang buka tuk tuk. Panas weh. Panas. Hey. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Payah weh nak keluar ni. Okey, saya minta maaf geng boleh izinkan tengok atas ni tak? Atas almari. Boleh. Teruskan. Saya parking jap geng Saya parking jap. Boleh tak? Panas lah.
Saya ingat songkok-songkok aku. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak saya tak dalam kamera? Nampak tak? Nampak. Ini beg siapa ah? Ni cakap beg adik dia. Okey, beg dia. Oi. Ay, betul-betul mencabarmu ni. Betul-betul mencabar boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak setubik warna, setubik. Okey. Boleh saya pegang kain kuning ni jap? Boleh. Ada bunyi suara bunyi suara macam mawas pun ada. Macam dia tidak Akak tu cakap kain kuning tu ada orang bagi tu. Kain kuning tu ada orang bagi. bunyi. Boleh pegang je, jangan geng, kita kena minta izin tuan rumah. Okey, kain kuning ni boleh cerita sedikit siapa yang bagi tak? Bagi clue je, jangan full. Member bagi. Selebihnya ni kain siapa ah? Merah. Tanya sendiri. Oh, dah wafat ni dia punya nidah. Ini dia punya nidah. Okay guys, minta maaf kalau saya pegang. Saya terpaksa pegang supaya saya dapat tahu apa sebenarnya yang berada dalam rumah ni. Okay. Seperti mana saya jelaskan, inilah kain-kain yang bermaksud. Apakah yang bermaksud tentang warna kuning dan juga warna biru? Biru melambangkan perlindungan, dan ini bukan saja-saja kain yang disimpan. Bismillah. Saya bawa keluarkan benda ni dulu Saya tak boleh tahan panas. Okey. Ada satu barang lama yang kita tak boleh nak ambil. Tak tahu barang tu berada dekat dalam rumah ni. Jap geng, saya pegang jap Bismillah. Saya letak ni okey sikit, sejuk.
Tepat. Orang yang duduk dalam rumah ni pun bukannya orang biasa-biasa. Orang yang mengamalkan ilmu syariat, iaitu ilmu agama. Tadi saya percaya kalau orang Kelantan ni ilmu agama dia kuat. Jadi saya cuba cek dulu. Allahu Akbar. Sebab kipas saya panas, geng. Saya buka kipas boleh tak? Supaya dengar, kalau saya buka kipas dengar angin ke? Tak boleh tahan, geng. Panas, udara tak ada. Okey. Saya tengok, saya monitor korang daripada live, daripada sini. Saya cek dulu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku, ya Allah. Izinkan aku, Allah, mengkaitkan sesuatu apa yang ada dalam. Astaghfirullahaladzim. 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 Hanya kain sarung. Okay, sarung ini bukanlah sebagai satu kain, dan inilah satu mesej sebagai ilmu. Ilmu, saya nak sebut tak ilmu apa yang berkaitan mimpi. Macam mana cakap korang? Saya tunjuk satu-satu je lah supaya korang faham. Ini kain berkat berwarna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kenapa beliau menyimpan kain ini? Kerana beliau pun mengamalkan ilmu perubatan secara tradisional. So, apakah bermaksud kain ini? Kain ini bermaksud adalah satu peringkat ke peringkat. Faham tak maksud saya? Jadi yang mengganggu rumah ini bukanlah terletak pada kain. Kain ini hanyalah kepercayaan tuan rumah sebagai melalui mimpi. Pernah dengar tak satu benda yang disampaikan dalam mimpi? Mengikut tafsiran ulama, ada mimpi yang menjadi petanda, ada juga mimpi sebagai mainan tidur. Tetapi kalau mimpi yang berturut-turut adalah mimpi sebagai petanda, anugerah. Dan apa yang saya tahu tentang kain ini, saya cerita sedikit, boleh tak? Satu, dia dapat mimpi mengumpulkan pelbagai, bermula dengan kain, satu kain warna satu persatu. Jadi diajar zikir di dalam mimpi dan masih ingat hingga kini. Beliau bukanlah orang biasa. Beliau berpegang teguh pada ilmu hakikat, iaitu ilmu keyakinan diri. Ilmu mimpi sebenarnya ada yang bagus, ada yang tidak. Kadang boleh terpesongkan akidah.
Apa yang kita harus pegang adalah syariat. Selagi tak lari daripada syariat, selagi itu kita boleh pegang. Apabila kita, contoh kalau kita berguru dengan orang yang tidak nyata ataupun digelarkan gaib, yang digelarkan itu jin. Tak ada benda yang nyata kecuali tak ada benda yang nyata, jin tidak nyata. Jin adalah benda yang gaib. Dan mimpi ini mungkin daripada kelebihan yang Allah berikan anugerah. Tetapi kita tidak boleh sama sekali mempercayai walaupun sedikit berkaitan dengan jin. So kalau ini adalah kelebihan ataupun anugerah yang diberikan pada Allah, simpanlah bagus-bagus kerana mempunyai banyak maksud. Nak sampai ke tahap level biru ini bukanlah senang. Ni biru ni, disuruh mencari kain biru. Kalau tidak mencari, selagi itulah rasa tak tenang, rasa macam tak cukup. Jadi diberikan amanah melalui mimpi untuk mencari kain biru. Akhirnya beliau membeli ataupun mencari kain biru itu, simpan. Sebelum kain biru tu tiba, kain lain muncul. Bermula dengan kain kuning. Sama juga berkaitan dalam mimpi. Dan kain ini bukanlah kain, walaupun kain yang disimpan sebagai kain beli ataupun kain, memang kain ini memang kain beli, dibuat daripada manusia. Tetapi apabila berdapat dalam mimpi, kain ini bukan sebagai kain. Kain ini melambangkan kehormatan. Okey. Apabila benda ni bergabung, ni kita nak cerita lebih sedikit, itu selebihnya saya dengan owner lah. Selebihnya saya dengan owner. Adakah ilmu yang kita dapat daripada mimpi, melalui mimpi itu, kain dan sebagainya? So kita simpan, nanti kita jelaskan. So tak ada kaitan dengan kain ni. Ini rumah lama, so memang ada, minta maaf saya cakap, adalah hantu raya yang menjaga rumah ni. Saya tak tahu siapa punya, tapi dia tidak mengganggu selagi cuma anak-anak dia nampak. Dan kain ni tak ada kaitan dengan hantu raya pun. Kain ni sebagai satu, kalau tanya daripada sudut visual lah kan, tentang dapat ilmu melalui mimpi, ada orang rasa dapat inspirasi, tapi selepas mimpi tetapi ia perlu ditapis dan diuji dengan akal dan syarak dan realiti. Kalau ikutkan sesuatu, ilmu ni dengan bercanggah dengan agama yang logik atau membawa mudarat tak patut diterima sebab hanya datang dalam mimpi. Sebab ulama mempesan jangan bina kepercayaan besar atas mimpi. Itu adalah mimpi. Jadi selagi yang benda itu tidak lari akidah, tidak terpesong, tidak mengapa. Allahualam. Okey, kita cek lagi. Untuk hantu raya, kita akan halau dan cuba untuk letakkan hantu raya supaya keluar daripada rumah ni, supaya tiada lagi, dan putuskan. Ada 10 warna yang mana bidan kapal atau perubatan tradisional tahulah. Dia minta tolong tetep bayar, geng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah yang Maha Pemurah, agar segala keburukan dan gangguan dijauhkan dari rumah ini. Tiada perlindungan melainkan perlindungan-Mu, ya Allah. Tiada kekuatan melainkan dengan izinnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, putuskanlah segala apa yang ada dalam rumah ini.
Putuskanlah ya Allah. Putuskanlah ya Allah. Hanya Engkau saja yang dapat memutuskan. Dan keluarkanlah beliau daripada rumah ini. Allahumma inna as'aluka hifza hazal bait wa alihi. Wa nas'aluka an tuhiba anhum kulla syari wa azza. Wa an taj'ala fihi sakinatan wa rahmatan wa nura. Wa an tubattila kulla bala in wa fitnatin wa waswasa. Wa tafazzahum bihi zika ya Hafiz ya Allah. Ya Hafiz ya Allah. Ya Hafiz ya Allah. Ya Hafiz ya Allah. Tu Nampak? Tu. Ada dua. Astaghfirullahalazim. 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 Tak boleh lagi, oi, panah ni. Biiznillah. Nanu nas'alu yuzhabba kulla syahrin wa aza min hadha al-makan. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyul azim. Oi. Lampu aku bateri mati oi. Standby. Biiznillah nahun nas'alu yuzhabba kulla syahrin wa aza min hadha al-makan. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Allah Akbar. Allahumma ja'al hadha al-makan makan ar-rahmah wal sakinah wal abaid annahu kulla syahrin wa fitnah. Dia akan belah luar. Dia dekat belah luar. Dia dekat belah luar. Dia dekat belah luar. Ya Allah, tunjuklah. Beri petunjuk, Ya Allah. Mintalah, Ya Allah. Berikanlah petunjuk di manakah barang lama ataupun benda-benda yang ada dekat rumah ni. Oi! Hei, jangan main-main gini, oi! Orang tak asyik dah mu ni. Mu nak kuat lagu mana lagi? Standby pelepas semua keluar. Tak. Okey, standby. Ada nampak apa-apa kat atas ke? Tak ada lah, kosong geng. Nampak kosong. Tak ada benda berdiri dekat atas geng ni. Tapi dah kosong lah. Astaghfirullahalazim. Allahumma hadina wa arina bil haq wa dalina al makafiyya fil haza al makan wa akhrij lana makana ma'fiyan aw ma'funan wa arina ayat
bika bi qudratik ya Allah. Geng, tolong geng, tolong tetap lah ya, bantu share geng yang mana bantu saya, terima kasih. Okey, saya sampai saya kena lepaskan. Kalau kita lepaskan rumah ni, kita dah tunjukkan pelbagai kawasan rumah, cuma hanya satu bilik saja yang terasa. So benda tu berada dekat kawasan sini. Okey, saya buka kejap, boleh tak ni? Kedudukan rumah tu, kedudukan dia adalah di kawasan ni. Orang rumah boleh masuk tak? Boleh masuk lah, tapi kena tutup lah sikit. Sepi tau. Okay. Bob, standby pelepas Bob. Okay, dah. Dia dekat, dia duduk kat sini satu. Allahu Akbar. Nampak kat dapur. Nampak kat dapur. Nampak? Nampak? Ada benda berdiri dekat depan. Oi. Ada benda berdiri kat dalam tanah. Oi. Astaghfirullahalazim. Nampak? Ha? Nampak lah kak? Ni tuan rumah ni kak. Oi. Acuk lutut gila weh. Ha? Ha? Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Ni tuan rumah dia kat sini, geng. Saya tak boleh. Oh, kuat sangat. Bukan tak safe. Tak boleh. Kita pelepah dia dulu lah. Bok, cari suasana hot tanah. Sembah ada officer. Okey, cari tempat hot boleh sikit. Dah? Bawa kak kabel. Akak okey tak? Okey. Bawa gaya-gaya semua. Kain putih. Kain putih panjang. Tikar. Liling dengan ni bawa liling ni sekali. Wah, ajak. Astaghfirullahalazim. Betul-betul dia berdiri dekat sini, geng. Betul-betul dia berdiri kat belah sini. Nampak? Betul-betul dia berdiri belah sini. Ni tempat dia. Sampai terkejut tuan rumah, geng. So kita lepaskan dulu. Minta tolong Kak Linda pakai masker, bagi masker kat dia yang panas Okey. Geng, kalau korang nampak upacara yang saya buat ni, upacara yang pelik, ini adalah satu benda yang tradisional yang saya lakukan. So korang jangan kecam, saya niat nak membantu saja. Atau walaupun peti janda. Betul, berdiri kat belah sini tadi, betul tak betul? Allahu Akbar. Gila babi mata ni. Okay, satu memang kat sini. Saya tak tahu macam mana saya nak masuk bawah rumah ni, tapi saya memang tak ada masa, guys. Memang saya penat gila. So saya bagi tahu satu, bawah rumah ni ada satu barang lama, sebab tapak ni tapak lama ni. So satu lagi keras kepala Okay, satu lagi kat saya dalam bilik ni. Tak tahu bilik ni bilik siapa, ataupun pernah tak siapa-siapa yang tinggal kat sini, arwah ke apa pun sebagainya, Allahualam.
Benar. Saya matikan lampu sekejap lah. Korang fokus betul-betul. Aku pergi mu, gelepar mu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hoi. Hai. Standby cepat sikit weh. Lembek lah ni. Nampak? 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 Okey, nampak? Siapa nampak tadi bawah ni? Allah, astagfirullahalazim. Kalau dah ready bagi tahu lah, tak boleh ni, tak boleh lah. Tak boleh, sesak nampak aku ni. Astagfirullahalazim. Sallallahu Rabbuna ala nurim mubin Ahmadan Mustafa Sayyidina Mursalin. Geng, boleh tak saya minta korang tolong paskat, geng? Boleh tak saya minta tolong korang paskat? Last ni, geng, saya duduk kat dalam rumah ni. Last saya duduk kat rumah ni. Okey lah, saya duduk kat rumah ni. Okey, lepas tu saya nak korang akan tengok bukan ritual lah, satu perubatan yang korang tak pernah tengok. Mungkin orang-orang lama saja yang pernah tengok. Jadi korang tolonglah jangan kecam. Saya hanya membantu saja. Panas sangat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oi, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Minta tolong cepat sikit. Dah walkie-talkie siap beres kau. Ada baris atas ni so. Ada baris atas ni so. Tak tahu mari dengan sendiri. Allah Akbar. Geng, sekejap geng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Saya celup tangan sekejap lah. Ya takut ular. Minta maaf lah.
Aduh. Oh. Oh, Akbar. Dia punya nanti go tu jatuh atas tangan aku. Oh, sakit betul babi ni. Okey, dah siap belum? Dah siap belum? Bawah kita lepas ni, geng. Tolong saya, yang juga pakai mask. Tali pelepah lah. Lihat. Mana nak tengok ni lagi. Tebik ke mana tahu. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak? Siapa nampak tekan satu. Siapa nampak tekan satu. Nampak tu mata nanti apa? Nampak tu mata ke apa? Jadi nampak? Besar. Ni. Okay, saya tak boleh lama kan sekadar aku apa. Aduh, darah aku dah mengalir lah. Tak boleh lama. Dia kat sana pula. Jap, saya pelepas ni dulu. Kak, pakai mask ke kak? Abang-abang boleh tolong kau? Boleh letak liling bawah kaki dah. Bawah kaki ni lah. Liling bawah kaki ni. Bawah liling bawah kaki ni. Mata gua ni geger ni. Astaghfirullahaladzim. Asal nak tiup pula asal. Saya asal apa? Okey, sebelum saya bagi tahu penerangan, bising ni kat sini lah. Abi. Kau tidur lah. Okey. Tak apa. Baik.
Okay, geng. Dengar supaya korang tak dengar Asa punya bercakap. Supaya korang tak dengar Asa bercakap, saya pakai MP. Jangan lepas tu, Bel. Kau tunggu kita. Balik kejap. Okey. Astagfirullah. Okay. Dah bisa dia ada son ni ya, Kak? Nak rapi. Bel, boleh tolong? Tolonglah. Ada boleh 2 orang, sorry lagi. Pergi. Daripada sini tu. Air batu kat dia, jangan dulu. Air batu dia. Jangan air batu lepas. Okey, apa pergi je. Bawa pergi, Bawa. Apa? Dengar suara saya kan? Jangan masuk ni. Kak masuk dulu, Kak. Kak masuk dulu. Kak masuk lah di belakang ni tu. Okey, kepada penonton-penonton yang mana tahu ni adalah cara tersendiri. So, jangan korang cakap amalan khurafat dan sebagainya. Tak ada berkaitan dengan amalan khurafat dan sebagainya. Baring. Atau hukum isya. Gitu. Dah, akak bawah sikit. Okey, bagi ya. Bagi dan. Kaki yang nampak. Dua kaki. Jangan tutup. Dia tutup. Bagi buka tu. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli wa ala ali sayyidina. Ya Hans. Kita ayat tadi kan? Lah. Ikhlas dok. Ya. Ikhlas. Buka jangan tutup itu buka. Bismillah. Ini ada hati aku untuk keluar paham. Kalau sir. Nak paham. Bismillah. Okey. Dah lah. Pergi mata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجعلنا من بين سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم بسم الله توكلت ولا حول. بسم الله ولا حول ولا. Ketak. Buat standby. Nak tutup dulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ikhlas gapo pun baca dari hati dah. Aku ikhlas gapo pada aku amal ke, hak baik aku tinggal, hak tak molek aku jauh ke. Aku ikhlas ke segala-galanya demi keluarga, demi anak, demi tok lelaki penuh hidup bahagia. Aku pelepah dengan cara molek seperti mana aku ambil dengan cara molek.
Aku minta tolong dengan Tuhan. Tolonglah buka telah petunjuk kehidupan aku hak sebenar. Supaya aku tidak sama sekali pesong akidah terhadapmu. Dan aku bertaubat padamu kalau salah silap aku padamu. Ya Allah, ya Tuhan. Kun fayakun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Betul ni. Okey, Kak. Ya. Kak. Kipak. Ya. Soal lagi. Bismillah. Allah. Wa ala alihi. Allah. Wa ala alihi. Allah. Wa ala alihi. Allah. Kakak okey kah? Dah sudah ke mana? Dah sudah ke mana? Bayar pocong apa? Bayar pocong. Sudah fikir kok sih. Kita fikir ikhlas lah. Ya? Yang good lagi dah. Siapa dia pelepah. Okey. Boleh? Akak sikit dalam hati. Istighfar dalam hati. Ada risau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar. Pak. Ya Allah, segala ikatan yang ada dalam tubuh badan ini, ya Allah. Benda hak comel, musibah, benda hak jahat, mutubik dengan pelepah, dengan kalimah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah, segala apa hak ada dalam badan tubuh badan manusia ini. Janganlah kau beratkan beban kehidupannya, ya Allah. Sebagai putus segala benda hak tak molek yang boleh menjauhkanmu. Berikanlah pintu ketenangan, ya Allah. Dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Okey. Okey, Kak boleh bangun. Mai depan sikit. Akak yang gerak dah, kita nak ambil garis tu. Ari ni. Okey. Okey, akak bangun tak? Akak kaki. Okey. Akak okey, bangun slow. Bangun akak badan. Dah gitu. Kita nak garis dia. Okey. Okey, akak bangun diri slow lah. Dah gitu. Okey. Dah suara gimana?
Kasih lagu mana? Kalau rasa Allah zikir dengan ikhlas hati, InsyaAllah dia terputus. Gapo tak comel kat eh. Itu comel sikit. Lipat comel sikit. Jadi buka comel sikit. Minta maaf geng, ini bukan malam kurafat yang kita lakukan. Yang mana yang tahu pernah tengok dia tahulah. Ini yang kita apa yang kita buat. Okey, buku. Okey. Yes. Jangan silap sangka geng ya. Ini adalah pemutusan sahaja. Okey. Ais batu. Tak, ya. Semoga Allah akak nak abel lah. Kau akak sore. Kalau boleh akak nak abel lah supaya video pun sedap esok. Dah. Tapi abel sekejap lagi lah. Akak pan dia lah kot ni je. Kita mandi biasa dulu ya. Tak apa basuhnya. Dah. Habis dia keke sayur untuk dia lah untuk dia masuk tadah lagi. Habis dia keke sayur untuk dia untuk masuk tadah lagi. Ha? Oh, okey. Oh, mana beli tadi? Bukan ais. Ambil dengan ni. Kena mandi air biasa dulu. Kalau mandi air biasa dulu baru kita bilah dengan air latu dah. Boleh tak eh? Akak pergi dulu lah. Nah, sini. Duduk je, tak apa, duduk je. Duduk je. Auzubillah minyak. Tak. Allah, pisah sembelit lah. Ni tak pisah sekali dah. Pisah. Saya tak nampak pun main boleh bagi handphone satu kat saya. Tak situ tak apa. Tu, tak mana tak di tempat biasa. Tak ya lapu. Tapi tolonglah kalau tu yang mari baru kita tutup. Tutup je. Sorry ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atas nama siapa dia? Ya, aku tak ingat nama dia. Nama nama dia? Okey. Ini orang. Nama dia ni? Tak apalah, tunggu tu yang lagi. Bismillah. Allahumma salli. La ilaha illa anta asma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يعوده. Kita perlu belah 5, belah 4. Bab 15 cukup. Ni aku sebenar. Kenapa? 54. Betul data. Malik dah ni. Tak data dah. Ha? Sekejap tu nak siap tu. Oh, lapor lah lewat lapor memang juga apa. Boleh. Esok. Esok kalau ada so jadual lagi. Oh, tu pak. InsyaAllah hati dia mahal kau ya. Alah, tak boleh. Tujuh buti. So. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan tunjuk bisa. Bok, geng, tolong share apa tak ni? Tolong share, geng. Boleh tak tolong share ni? Apa dah? Pak. Ya Allah, ya Tuanku, jadikanlah mandian ini sebagai mandian khasiat-Mu, ya Allah. Dibersihkan tubuh badannya, ya Allah, daripada anas-anas jahat, sihir yang ada dalam badannya, ya Allah. Benda yang tidak bagus, khianat-khianat manusia terhadapnya, ya Allah, dengan izin-Mu, ya Allah. Kali yang hari ni yang lepas itu. Okey, bubuh air batu. Bubuh air batu. Tujuh betul. Saya harap. Tak dia ni. Ini apa dia ni? Saya. Ini apa dia ni? Ini apa dia ni? Hai. Oh. Buah zaitun. Okay. Saya kena buka tangan. Tak boleh pakai sarung tangan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma tahhil qalbi wal jasadi wa adhib anni at-'ab wal ham. Waj'al haza'al ma sababan bil quwa was sakinah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku mohon padamu, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah. Engkau berikanlah kesihatan kepada dengan berkah-Mu, dengan kalimah-Mu, berikanlah kesegaran dalam tubuh badannya, keluarkanlah aura negatif kepadanya, ya Allah. Masukkanlah aura positif, ya Allah. Dengan izin-Mu, ya Allah. Dengan izin-Mu, ya Allah. Dengan izin-Mu, ya Allah. Dengan izin-Mu, ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Wallahu an Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم نصرف عني شر الأحلام والوسوسة الشيطان. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Ini satu ilmu baru untuk mandi supaya korang segar badan korang. Apabila kita telah baca surah-surah yang patut dibaca, tidaklah susah, senang saja mandian garam ini untuk menaikkan lagi energi supaya orang yang mana niaga, yang sel dia kurang ataupun perniagaan agak rumah tangganya rasa macam berbolak-balik. Jadi mandian garam ni lah mandian supaya buang tenaga-tenaga negatif dalam badan. Allah. So, setelah baca, pusingkan tangan anda melawan jam. Oh. Gak. Akak duduk depan ni. Okay. Bawa jalan sikit. Kamera bawa. Cek. Atas sikit bawa. Apa? Korang nampak lagi? Okey, cun. Okey. Cakap selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buka yang mas, tak nampak. Mula dapat tanya. Ya? Allah. Niat dari hati, dapur akan amin. Okay. Sapu muka. Okay, ready ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil buah lima, sapu muka supaya buai benda-benda tak molek atas muka. Sapu tangan. Lepas tu jangan kutip, tok je tepi tu. Okey. Tok tepi dah. Okey. Lawai. Rasa cucuk tak? Lemah. Okey, ambil lima ni. Okey, ambil lima ni. Selut angin. Cocok sapu kaki, sapu mana-mana molek. Rasa boleh sapu. Okey. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kaki. Bujur kaki. Okey, ambil lima. Sapu lagi muka. Ya Allah, buailah benda-benda jahat dari muka supaya orang tengok biar molek. Biar bersih keadaan. Okey. Oh. Lah. Tapuk tangan. Ambil lima. Ini lima dari tu. Tapuk kaki. Sapu. Inilah kaki yang aku jejak untuk cari rezeki, maka mudahkanlah urusan ya Allah. Mudahkanlah urusan aku ya Allah. Okey, tarik nafas. Okey, sapu. Tangan. Okey, sapu muka. Okey, ready dah? Testi. Dia sedar. Dia sedar gitu. Dah lah ni. Dah. Jangan gelak dah. Okey, Kak boleh bangun. Jangan gelak. Apa. Kita tutup. Okey. Abang nak mandi juga lah. Nak mandi juga? Kena ambil air lagi. Air pahit tak? Abang pergi mandi biasa dulu kan? Mandi biasa dulu. Okey, Bob, tolong apa? Tolong yang mandi dulu sama mana nak tolong nak bantu saya melalui TNG gang. So, korang Astaghfirullahalazim.
Tengok, kita datang jauh guys, kita tak minta daripada apa-apa daripada pesakit. Saya minta korang yang mana ada rezeki lebih, yang mana nak support, boleh support geng melalui VTT saya. Okay, pergi dekat VTT saya, ada cara nak support kat situ, korang boleh support ikhlas korang. Ke bos, come on geng. Semangat geng, kita nak tengok semangat. Yang nak siapa yang siapa orang utama guys, supaya kita datang jauh geng. Hasil daripada bantuan korang. Siapa-siapa yang perlukan merungkaikan satu benda setiap rumah, saya minta korang boleh hubungi saya secara percuma saja tanpa bayaran. Bahkan kita kalau ada rezeki lebih, kita akan bagi sedikit daripada pendapatan daripada segi pendapatan kita kepada tuan rumah lah kalau rezeki. So geng, come on guys, kita tengok 3,000 orang dalam ni, cepat geng, pergi support. Orang Singapura boleh penau guys. Tak nampak buka kena duduk belah sini. Orang Singapura boleh penau geng, orang Singapura boleh penau. Segera pergi penau guys, come on, semangat. Korang boleh bantu-bantu yang mana ada dalam ni, tekan dekat sini. Lepas tu pergi profile kita, video kita kat situ. Tak ada lagi geng. Daripada Sabah kita turun, sanggup turun di Kelantan geng. Muhammad Yusman, semoga murah rezeki. Yang mana tanya, berapa nak kena bayar buat perubatan? Tak perlu bayar apa-apa pun. Sekadar ikhlas hati korang izinkan saya masuk pun cukup lah. Thank you Suhaila binti Robbani, thank you. Kelantan kau ni, ya betul Kelantan. Dah habis bubat ke belum? Ada satu lagi. Hari tu parah, sekarang dah jadi bomoh ke bang? Hasbunallah wa ni'mal wakil bang. Dia bukan bomoh bang. Kalau kita diberikan kelebihan untuk membantu, kita bantu. Selagi tidak melandaskan syariat, kita tak perlu nak takut. Faham? Jadi kalau awak rasa saya ni, saya rasa saya datang sini, saya tidak dibayar 1 sen dan saya tak minta bayaran pun. Daripada Sabah turun ke Kota Baru, bawa kereta berjam-jam, saya tak minta apa, niat ikhlas hati saya nak membantu. Daripada saya cari hantu, buang masa, buang tak ada faedah. Baik lebih kurang kita cari rezeki melalui membantu orang. Daripada segi membantu orang, kita bantu lagi daripada segi apa yang kita ada, daripada segi wang ringgit ke dan sebagainya. So kalau awak rasa saya bukan nak cakap paranormal tu tak ada faedah, tapi saya dah 12 tahun. Saya dah 12 tahun dalam bidang paranormal ni. Jadi saya rasa dah tiba masanya untuk saya buat benda ni pula. Sekali-sekala boleh je lah. Dia ada cara dia ada cara nak bertanya. Cara bertanya dengan cara membeli tu lain. So kalau nak bertanya, bang, sekarang dah jadi bang, sekarang dah buat perubatan ke bang? Ingatkan ingatkan buat parah. Bila kau bagi ayat macam tu seolah-olah menganjing. Dia bukan berkaitan dengan hantu guys. Dia ambil usia banget. Dia bukan berkaitan dengan hantu. Faham tak guys? Benda ni kita tak boleh cerita secara detail. Kita tak boleh cerita secara detail. So benda ni bukan berkaitan dengan hantu. Benda ni berkaitan benda lain. Jadi saya tak naklah cerita pasal hantu manjang. Tapi kalau ikutkan memang hantu raya. Yang tinggal kat rumah, yang menjaga tempat ni daripada keturunan mereka. Cuma tujuan kita bukanlah itu niat utama kita, bukan. Ada niat lain selepas saya live. Kita minta maaf kan, kita nak tunjuk Ariana tidur dalam kereta. Ariana tak lagak sangat lah geng. Kita nak habiskan cepat je ni. So tangan kat bawah tu. Nampak tak macam ni geng? Nampak Habis tak saya pelepah apa tak? Habis tak ada apa tak? Nak pelepah apa tak? Mandi buat naik semangat lah. Daruh tangan-tangan. Jatuh rasa tikus tadi. Tikus orang pun tahu jatuh. Debuk jatuh atas hanya belah. Okay. Okay. Tujuh betul ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman. Niat ada hati. Ya Allah ya Tuhanku, aku ni nak mari hok molek comel, hok comel lah. Gapo niat baik-baik.
nak pulihkan semangat supaya semangat untuk hijau, rezeki lancar, supaya peniaga mari dengan comel, supaya orang tengok kita rasa sayu, rasa sia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama apa? Sufiatin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah semua ini pada kita kufatan Allah azza wa jalla kami syariah sedikit zahas Bismillahirrahmanirrahim a'udzu billahi min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas min fitnatin nas ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah air ini apa ya Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah air ini sebagai air penawar ya Allah kepada pesakit. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah air ini sebagai air menguatkan aura semangat badan ya Allah. Ya Allah jadikanlah air ini sebagai penawar ikhtiar kebahagiaan dalam rumah tangga ini. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikanlah apa namanya? Sufiati hati benci semua, berikanlah pekerjaan yang penuh ketenangan ya Allah ya Rahman Rahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi mana? Dapat tanya dulu. Dapat. Okey. Satu muka. Allah masuk semua. Okey. Ambil 5. Okey, satu gojoh muka. Allahumma salli ala Muhammad. Bayar ke tubik belakang hok benda tak comel. Muka kita supaya tengok dengan belah kasih gitu. Semoga murah rezeki dengan lancar. Standby ke kuning untuk tulis saya. Ya. Cuba apa menurut kalau kau? Ke kuning ada ke kuning. Okey, jadi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Tahu dah. Dia rasa cocok sikit tu. Buka lah habis segala benda ya Allah. Nah, dah ya. Rosok belakang mana ada raya dado. Cik ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau jatuh tu jangan kutip dia. Tak situ lah. Nanti budak kita ambil. Okey. Kaki ya, baju kaki. Okey. Ini. Ambil 5, sapu tapak kaki. Inilah kaki yang aku cari rezeki. Minta tolong pemudahkan segala perjalanan aku. Tak rasa sakit kau? Segar kau sakit? Sakit? Sakit kau pakai? Okey, sekedar. Allahumma salli. Allahumma salli. Rasa cocok lah. Ha? Ya. Ini dia. Bagi rumah. Khas kau? Oh, dia. 25. Okey. Ambil 5. Satu. Suruh hari dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah, ada? Lah, sikit lagi. Okey, lah. Allahumma salli ala. Ni.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Okey, jangan gigit dengan kaki tu. Asal ke pelapis tu. Jangan kena kulit. 5. Kutik, bok. Kutik 5, bok. Kutik dengan sarung tangan. Berbagai plastik. Lepas tu tahu sungai. Ada sungai sini tak? Hah? Oh, berbagai ni kain dia. Berbagai dia. Buka kain. Okey, kemah. Kemah bawa kita. Jangan pergi ke tangan lah. Ya Allah, hitaku berikanlah kesembuhan yang terbaik untuk mangsa-mangsa yang ada. Kenapa kita mandi di waktu malam? Kerana waktu malam kita mandi, energi positif kita tu terlalu kuat menekan pada waktu malam. Jadi dia terbuka. Jadi kenapa kita tidak boleh dimandikan di waktu selepas maghrib? Kerana energi negatif membuka sebab setan keluar pada waktu maghrib. Jadi kita sarankan sebelum subuh, iaitu kita ambil masa 2 ke 3 pagi. Lagi bagus lepas mandi dah, jangan lap dah. Jangan lap badan. Lepas tu korang boleh dah kering, baru ambil sembahyang, dah boleh solat tahajud ke apa yang patut, supaya naikkan lagi semangat aura positif kita dalam diri. So bila kita nak buat kerja pun kita tak rasa malas. Bila kita nak buat kerja pun kita rasa lega. Rezeki kita lancar. Agar apa? Agar orang kenapa badan kita ni setiap bulan kena servis. Kita tak boleh biarkan badan kita total loss. Yang menjadi total loss tu yang jadi sakit, jadi berat, malas nak kerja, jadi berat nak bangun, orang tengok kita benci tanpa sebab dah total loss. Jadi setiap bulan kita kena servis badan kita supaya badan kita semangat, supaya badan kita diberikan aura positif dalam diri, agar kita nak buat kerja dengan penuh yakin. Dalam hidup ni kalau tak yakin tak ada guna. Dalam hidup kalau tak ada doa tak ada guna. Tapi dalam kehidupan kalau tidak usaha tiada gunanya. Jadi ketiga-tiga benda ni memerlukan positif. Kalau kita berfikir benda positif, maka datanglah positif. Bagaimana nak cara positif? Bersangka baik dengan orang lain, maka Allah bersangka baik dengan kita. Jadi kita ambil benda ni sebagai orang kata ilmu yang baru. Apabila kita mandi, maka jiwa positif kita, energi negatif yang ada dekat badan kita melekat ni, bila darah bercampur air hitam dan sebagainya, dia ni tajam. So dia tajam, dia tarik semua, dia serap semua benda-benda tu. So kau akan rasa perbezaan setelah mandi. Ada juga orang lain menggunakan mandi bunga, menggunakan mandian macam-macam lah, tapi kita ikut cara tersendiri. So selepas kita putuskan tadi dibaringkan, pernah tengok tak satu kain diikat di ibu jari kaki? Itu kalau korang pernah tengok, itu adalah perubatan tradisional. So untuk melepaskan segala ikatan janji ataupun kotoran ataupun benda-benda yang tak elok, kita putuskan menggunakan kain nelon, benang nelon dan juga kain putih. Maka kita bungkuskan dan kita akan buang ke sungai dan dihanyutkan. Amin ya rabbal alamin. Kepada anda yang mana perlukan bantuan secara percuma, DM saya, insyaAllah saya akan sampai. Slot terhad sahaja, geng. Kami tak minta apa, kami minta diberikan keizinan untuk masuk. Terima kasih kepada penonton yang mana support.